terpedaya pada dunia, pentas ciptaan manusia, terlupa pada segala, mengikut nafsu semata, membiak syaitan beraja di hati dan juga jiwa, mengejar dunia penuh debu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Dalam nyanyian yang telah Syafiq alankan sebentar tadi, kita tak pernah rasa takut akan azab Allah sehingga kita meninggalkan solat tanpa rasa takut dan bersalah. Pada hari ini, Syafiq akan berkongsi tentang solat tiang agama. Apa khabar kawan-kawan? Syafiq doakan kawan-kawan semua sihat sejahtera. Kawan-kawan, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam merupakan rukun Islam yang kedua, wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat sah solat. Apakah syarat sah solat? Maksudnya waktu solat menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada najis dan suci daripada hadas. Kawan-kawan tunaikan tak solat subuh pagi tadi? Kalau solat, alhamdulillah. Kalau tidak solat, apa cerailah, apa kata Ustaz Syafiq. Ayo, sama-samalah kita perbaiki diri kita di masa akan datang. Kalaulah Allah jadikan pahala itu dalam bentuk wang ringgit, pastinya berpusu-pusu orang tunaikan solat. Tetapi Allah memberikan pahala kepada kita segala kebaikan yang kita lakukan. Rakan-rakan sekalian, kita wajib menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan Isyak 4 rakaat, menjadikan keseluruhan 17 rakaat sehari semalam. Solat adalah ibadat yang menduduki tempat tertinggi. Seandainya seseorang Muslim itu taat mendirikan solat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari, bermakna dia berjaya menegakkan agamanya. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Wahai kawan-kawan, Syafiq ada satu cerita untuk kawan-kawan. Pada suatu ketika, perut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah terkena panah. Apabila cuba cabut, belum rasa begitu sakit. Aduh, sakitnya! Teriak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seseorang telah mencadangkan supaya panah itu dicabut ketika beliau sedang solat. Apabila selesai solat, beliau bertanya, "Sudahkah kamu semua mencabut panah itu?" Mereka menjawab, "Ya." "Apakah kau tidak merasa sakit?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, "Sedikit pun aku tidak merasai sakit." Menerusi kisah ini, Allah menekankan betapa pentingnya solat bagi kehidupan manusia. Solat disebutkan sebagai cara menahan manusia dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Kawan-kawan, begitulah pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat itu tiang agama. Namun, alangkah sedihnya kita pada hari ini. Anak-anak, maaf, bukan anak-anak sahaja, ibu bapa pun sama. Ibarat bapa borik, anak rintik. Ibu bapa tidak solat, anak pun tidak solat. Bayangkan, kita boleh luangkan masa berjam-jam untuk bermain handphone. Tapi,
kita tidak mampu memerlukan 5 hingga 10 minit masa untuk menunaikan satu waktu solat. Masya Allah. Kawan-kawan, marilah kita sama-sama menunaikan solat 5 waktu demi mempertahankan iman dan akidah kita agar terus megah demi agama Islam yang tercinta. Pohon kurma dikembangbiakkan, cuba ditanam di hujung telaga. Jika solat tak diamalkan, jangan berharap menuju syurga. Ingat, solat bukan sometimes, next times, no times. Solat mesti full time. Lupa pula Syafi. Jom ke Syafi sama-sama selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sekian dari Syafi, adik comel dan tak tinggal solat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #jangan tinggal solat. #solat tiang agama.